Babak yang pertama, keadaan Humaira selepas diragut oleh Razak. Cik Maira tak okey lagi ke? Cik Maira ni Salina report polis untuk Cik Maira buat my card nanti dengan kad bank. Saya simpan kat dalam dashboard ni. Awak jangan bagi tahu mama, papa, nenek. Kenapa pula Cik Maira? Dia orang patut tahu kan? Awak nak diorang risau. Beli saya. Kau memang suka saya kena bebel dengan nenek? Taklah Cik Maira. Ini untuk keselamatan Cik Maira juga. Tak payah. Baring pula. Cik Maira tak elok tau tidur baring waktu maghrib macam ni. Penatlah. Saya trauma lagi tau. Sebab tadi, ni nampak ni, saya menggigil lagi tau. Sebab gigil lah saya suruh Cik Maira minta dengan Allah tu supaya Allah bagi tenang jiwa. Bersyukur tak ada apa-apa jadi tadi. Babak yang kedua, Humaira cemburu Adila melayak Amiruddin. Kejap. Terima kasih tau. Sama-sama. Rajinnya awak ni Amir. Gagal perkasa pula tu. Awak pergi gym Taklah. Ni tak saya. Kalau dulu saya suka berkebun je. Cuma sekarang ni saya sibuk sikit. Seronok nampak? Saya tolong Amir tadi buka pintu. Driver pun, tapi baik hati. Solat pun tak tinggal. Awak ingat senang ke nak cari lelaki macam awak sekarang ni? Awak ada kawan macam awak tak? Kalau tak ada, awak pun boleh lah. Awak tak ada girlfriend lagi kan? Saya lelaki biasa je. Amir, awak free tak untuk lunch nanti? Hey! Tak ada kerja ke? Semua melepak je kat sini. Babak yang ketiga, kehadiran Aina dibenci Humaira. Bawa lagi budak ni. Mesti ada plan tu. Aina memang suka tengok kartun ni. Suka? Kat rumah tak ada TV ke? TV tu ada cuma dah rosak Cik Maira. Nanti nenek belikan TV untuk Aina, okey? Mama tak apa Mama. Sebab sebelum ni pun memang saya nak beli juga. Tapi kakak kata tak payah. Sebab dia nak ajar Aina ni untuk terima hidup susah. Papa dia rindu dekat Aina. Tu saya bawa datang sini. Lain kali tak payah datang. Bimas tahu tak? Lain kali tak payah. Dia tak payah datang sini lagi. Tak payah nak tagih simpati dekat sini. Cik Maira. Hello? Hey! Ini bukan rumah mak kau. Minta air coklat lah. Tengok kartun lah. Air pipe je yang layan kau. Datang sini! Masih di awal perkahwinan, Budin dan Humaira masih belum temui bibit-bibit cinta. Takkan ke mana bila ego dijunjung ke langit. Lama-kelamaan, ego akan dibenam dengan perasaan cinta. Dan sampai bilakah Humaira menyimpan rasa benci pada orang sekelilingnya? Di suatu saat nanti, Humaira perlu melutut meminta maaf. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama.